know that some of the GLICs are implementing living wage policies already. 3,100 kan, mereka start that as the minimum for some of their companies already. Asli lagi tinggi starting. Saya rasa ini satu pendekatan yang bagus, iaitu GLC lead the way, kerana mereka bukan saja dapat memberi impak di dalaman dalam institusi di kalangan GLC, GLIC, tetapi juga memberi kesan kepada vendor-vendor ataupun supply chain mereka. But looking at it daripada perspektif pengguna, apabila kita melihat kerajaan serius untuk meningkatkan standard of living, saya rasa ramai majikan berharap kerajaan juga akan memudah cara peluang untuk mendapat pekerjaan ataupun bisnes bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi di luar. Bila kerajaan mengumumkan projek infrastruktur di bawah RMK dan sebagainya, kita lihat private sector akan react to it. Kerajaan sekali lihat dari segi dasar memang dah ada hala tuju, but from a perspektif majikan, we would also like to see the facilitation of the business sector continue and to open, sebab itulah yang paling penting. And at the same time, mungkin perbincangan antara kerajaan dan union dan juga swasta perlu diadakan bersama dengan lebih kerap lagi lah.